Sebab saya pernah try lah umat ni. And then after 1 week macam tu, saya dah start, kepala saya dah macam tak betul. And then ada one time tu saya pitam terus. So that one petanda buruk ke atau baik? Dia bukan petanda buruk. Dia sesuatu kita dah terbiasa. Kita punya habit sebenarnya, kita cara makan tu bukan keperluan sebenarnya. Sebenarnya kepada kehendak. Kalau sekolah asrama kan, ada breakfast, lepas tu pukul 10 ada waktu rehat, tengah hari, petang ada teh, lepas tu malam, lepas tu supper. Sekolah asrama kan. Sebenarnya kita makan 5 kali sehari. Dan tak pernah berlaku pun zaman tok nenek moyang kita. Yalah. Dia orang makan maksimum 3 kali, naturally 2 kali sehari. So, to answer your question tadi, sebenarnya kita nak ubah kita punya body ni, it takes time. So, kita nak naturalize balik dan juga kita nak make sure that adaptation tu akan ambil masa. So, sebenarnya seminggu, 2 minggu tu normal. Kalau Nik tak percaya, Nik puasa sebulan kan? Ada tak pensan? Itulah. Fikirlah tak ada. Sebenarnya dekat sini. Mindset lah. Ada juga. Bukan Nik seorang. Saya pun kadang-kadang malas nak bersahur. Towards last kan, mungkin 2 minggu puasa tu pun dah malas aku nak bangun. So kita akan makan atau minum air je. Yalah. Tapi tak pensan pun. Betul tak? Betul. Semua dia dekat sini. Itu je. Apabila nak tukar kita punya body habit ni, dia akan ambil masa. So saya suggest mungkin boleh teruskan atau buat cuba sikit-sikit dulu. Jangan secara drastik lah. Memang kita nak ubah susah.